Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita dipanjangkan umur, diberi nikmat kesihatan, keafiatan, serta dipilih oleh Allah menjadi tetamu Allah untuk sama-sama kita menghadirkan diri di taman syurga pada pagi ini. Diharapkan sekalian yang hadir, yang mengikuti, para muhibbin sekalian sihat walafiat, yang di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah betulkan niat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betulkan niat kita, tujuan kita datang belajar. Pastikan dalam hati kita tidak ada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan supaya ilmu yang bermanfaat itu masuk dalam hati kita. Jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada dendam, jangan ada sangka jahat. Itu semua benda wajib kita buang dalam hati kita kalau kita nak ilmu yang bermanfaat itu duduk melekat dalam hati kita. Kena buang hasad, dengki, ujub, riya, takabur, sum'ah, dendam, semua kena buang. Kalau tak, dia akan mengotorkan ilmu yang bermanfaat itu. Dia akan mengotorkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang mulia. Dia tak boleh duduk sekali dalam hati yang kotor. Jadi kena buang penyakit-penyakit tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Pagi ni kita apa ya? Muhimmah ke? Ya. Ya, muhimmah. Bukan muhimmah minggu ketiga biasa. Cuba tengok dulu. Cuba tengok dulu jap. Maksud apa itu? Cuba tengok muhimmah maksud apa, tengok jap. 26. Perengan apa ya? Atas sekali. Perenggan kedua. Ambil perenggan atas dulu lah. Baik, kita muhimmah hari ni insya-Allah. Ingat minggu depan muhimmah. Patut tak berapa ramai. Muhimmah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita niat nak belajar, nak perbaiki diri kita, nak jadi isteri solehah, nak jadi isteri yang bertakwa, nak jadi isteri yang diredai Allah, nak jadi isteri yang mana nanti Allah Ta'ala permudahkan masuk syurga. Nak masuk pintu mana masuklah. Tu balasan daripada Allah kepada isteri yang bertakwa, isteri yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita niat nak belajar, nak perbetulkan, nak perbaiki diri kita insyaAllah kerana Allah, supaya Allah redha kita. Ingat dunia ni sementara je. Allah uji kita sekejap atas dunia. Baik, kita tengok muka surat 25 bawah kali tu. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu hei segala perempuan. Jadi siapa perempuan lah kena tahu khususnya. Mana lelaki pun kena tahu. Perempuan lebih-lebih lagi. Kalau lelaki pun kena tahu juga. Sebab dia nak kena perhatikan juga isteri dia tu. Ataupun bakal nak jadi suami pun kena tahu juga. Bakal nak jadi isteri pun kena tahu juga. Yang pernah jadi isteri pun kena tahu juga. Yang pernah jadi isteri, yang pernah jadi suami, kena dengar juga, kena mengaji juga. Kita boleh semak balik dulu waktu aku bergelar suami dulu, betul tak aku buat gini? Dulu waktu aku pernah jadi isteri dulu, betul tak aku buat seperti yang Allah suruh? Tu. Kalau yang sedang menjadi isteri, perhatilah kita punya ibadah kita sekarang macam mana, ikut tak syariat ataupun melanggari syariat atau menyalahi syariat. Kalau salah, perbaiki, usaha perbetulkan.
Baik, jadi ketahui olehmu, hei segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, banyak amal, sembahyangnya banyak, sembahyang wajib buat, sembahyang sunat buat, lepas tu baca wirid pula, baca Quran pula, malam bangun tahajud, Isnin Khamis, puasa qada buat, puasa sunat buat, banyak ibadahnya, sedekah sana sini, bantu orang sana sini, tolong sana sini, buat baik kepada mak ayah dia, tu banyak amalnya. Apabila tiada redha oleh suami kamu, apabila suami kamu tidak redha kepada kamu, wahai isteri yang banyak amal, nescaya tiada diterima segala amal kamu. Yakni Allah tak terima segala amalan dia tu. Na'udzubillah min zalik. Makna segala amal kebaikan yang isteri itu buat tu Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima amal ni? Padahal solatnya betul, mengikut syarat dan rukun, dia sedekah, hatinya ikhlas. Sebab apa? Sebabnya tu. Sebab tiada redha suami dia. Sebab suami dia tak redha. Apabila tiada redha oleh suami kamu, kalau banyak sekali pun amalan kamu, apabila tiada redha oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala amal kamu. Sebab tu ada satu ketika sahabat tanya Rasulullah SAW, bagaimanakah maknanya seorang perempuan? Jadi maksud daripada hadis tu, sahabat tanya, ada seorang perempuan ni, isteri dia banyak amal ya Rasulullah, banyak amal, malam berqiyamul lail, siang berpuasa, tapi dia derhaka, selalu menderhakai suami dia tak redha. Maka suami Rasulullah jawab, tempatnya dalam neraka. Nabi kata, na'udzubillah. Tempatnya neraka, api neraka tu, Allahumma di dalam api neraka tu. Walaupun dia banyak amal, walaupun dia tutup aurat, walaupun dia qiyamul lail. Sebab tu nak kena jaga baik-baik hubungan kita dengan suami, kena jaga. Itu perintah Allah kepada yang bergelar isteri. Itu perintah Allah kepada kita yang bergelar isteri. Tak boleh buat main-main. Walaupun suami kita pangkatnya rendah daripada kita, walaupun suami kita tak bekerja orangnya, contoh, dah kita redha dia jadi suami kita, kita redha nak tanggung suami kita, contoh, baru ni ada duk tanya, dia kata suami dia tak bekerja, tak tahulah apa masalah. Lepas tu nafkah suami dia tak bagi dia nafkah, tapi dia kata dia redha, dia ikhlas nak bantu suami dia. Tak apa dah lah, gugurlah kewajipan suami tu. Bila suami isteri tu redha, gugurlah. Tetap berdosa lah suami tu tak bagi dia nafkah tu. Sebab isteri dia boleh jadi isteri dia Allah rezekikan keluasan rezeki, keluasan harta. Lepas tu berlakulah masalah. Dia kata suami dia ada kawan dengan perempuan lain. Jadi dia kata, boleh tak saya nak halau suami saya? Dia kata, boleh tak saya nak halau suami saya? Sedangkan dia dah lah tak bagi saya nafkah, saya dah bantu dia, saya dah tolong dia. Tiba-tiba suami dia buat perangai macam tu. Boleh tak dia nak halau suami dia? Jadi perkataan halau tu pun dah tak sedap dengar dah. Tak bolehlah hukumnya, tetap namanya derhaka. Kalau andai kata betul suami itu tadi tak memberi nafkah dan suami dia tu buat perangai, mulai daripada tu contohnya dia tak redha dah dengan suami dia, pergi jabatan agama tu. Pergilah jabatan agama tu. Mana dia ada hak. Kata suami saya ni tak bagi nafkah, saya yang tanggung. Tiba-tiba dia buat perangai gini. Sebab dah ada keharusan kan. Mana suami dia sebelum ni dia redha contohnya, tapi bila suami dia buat perangai itu dia tak redha dah. Tak ada dah nak tolong lagi dah suami yang macam contohnya. Okey, jabatan agama.
Jangan duk tunggu lagi. Kalau dia nak pilih jalan tu, mana ada keharusan. Tapi kalau dia nak sabar juga, dia anggap itu satu kebajikan daripada yang namanya suami, dan dia nak taat juga pada suami, itu lagi baik. Kalau dia nak pahala yang banyak, kesabaran dan sebagainya pun boleh. Bukan makna dia terpaksa lalui benda tu sampai dia mati dalam keadaan suami dia tak bagi dia nafkah, lepas tu suami dia buat perangai, dia terpaksa duduk macam tu sampai mati. Tak. Islam tidak sezolim itu, faham? Ada jalan ni. Kalau dia sanggup, tak apalah. Maknanya contoh suami nak buat perangai macam tu dosa dia dengan Tuhan, lantak dia kan. Contoh tu dosa dia dengan Tuhan. Tuhan tak lupa. Tapi aku tetap nak buat, aku nak buat baik pada suami aku. Aku nak jadi isteri yang baik. Silakan. Faham tak? Jadi tepuk dada, tanya iman sendiri lah. Jangan tanya pendapat orang. Kita yang lalui. Tapi hukumnya begitulah, ada dua jalan. Kalau nak tunggu, kalau kau nak tunggu juga, maknanya kau kena lalui dengan kesabaran. Apa yang kau bagi tu, kau kena ikhlaskan hati kau. Faham tak? Sebab itu ibadah kau sendiri. Kau nak bantu suami kau, itu ibadah kau sendiri. Itu bekalan mati kau sendiri. Kalau kau dah tak sanggup, contohnya, dah jadi tak ikhlas dah, ataupun kau nak minta berpisah pun ada jalan. Sebab suami dia tu tak bagi nafkah, mana dah ada jalan. Kecuali suami dia bagi nafkah macam biasa. Itu lepas tu suami dia buat perangai, itu dosa suami dia. Nak minta cerai tak boleh. Sebab suami dia menunaikan nafkah, tak ada menzalimi tubuh badan dia dan sebagainya. Itu dia tak ada hak nak minta cerai. Tak ada keharusan pun. Begitu. Jadi kalau nak duduk sekali, nak tetap teruskan, maka kena sabarlah. Nak lalui, nak contohi Asiah contohnya yang suaminya Firaun tu. Firaun suami dia. Suami kita tu macam Firaun dia. Ada sampai tahap Firaun suami tu. Contohnya. Maknanya kalau kita nak sabar, nak mendapat kedudukan tinggi mulia sisi Allah, kita anggap ini satu ujian daripada Allah khusus untuk kita. Kita nak lalui dengan kesabaran, silakan. Jadi tepuk dada, tanya iman sendirilah. Jangan tanya, Ustaz, boleh tak saya nak halau suami saya? Itu kita bagi jalan gitu. Makna dua-dua. Kita tak buat keputusan, kita bagi cadangan. Dua-dua ada jalan. Kau nak pilih yang mana? Kalau kau fikir kau nak lalui benda ni dengan kesabaran, kau anggap itu ibadah engkau dengan Allah Ta'ala, buat baik pada suami yang macam tu, dengan harap satu hari besok dia diberi taufik oleh Allah, silakanlah. Baik. Nescaya tiada diterima segala amalan kamu. Makna segala amalan kamu tu tak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat. Tu dia buat ibadat lah tu. Dia buat baik dengan suami dia tu, ibadah dia lah tu. Dia tolong ringankan beban suami dia tu, ibadah dia lah tu. Itu tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah Siti Maryam, andai katalah wahai kaum perempuan yang bergelar isteri, kau boleh buat ibadat macam Siti Maryam anak Imran, padahal tiada redha daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya isteri tadi tu yang boleh beramal macam Siti Maryam tadi tu. Segala amalnya Allah tak terima, baik haji, baik umrah, baik wakaf, apa sajalah. Apa saja amalan dia tu Allah tak terima, Allah tak redha. Jadi Allahumma salli Muhammad. Dalam rumah tangga seronok lah. Tapi tu hukumannya ada daripada Allah tu. Peraturan di undang-undang. Sebab itu bukan peraturan yang direka oleh manusia dah. Yang memerintahkan isteri kena taat tu adalah Allah. Jadi kita ni kena taat kepada Allah dalam segala perkara. Segala perkara kena taat kepada Allah. Allah suruh semayang, kenalah semayang. Allah suruh puasa, kenalah puasa. Allah suruh tutup aurat, kenalah tutup aurat. Allah suruh taat suami, kenalah taat suami. Ada macam tu. Taat semua kan.
Makna takwa tu bermaksud buat segala yang Allah suruh, meninggalkan segala yang Allah larang. Bukan bermaksud membuat sebahagian yang Allah suruh, meninggalkan sebahagian yang Allah larang, dah. Apa yang Allah suruh kena usaha buat semua. Apa yang Allah larang kena usaha tinggalkan semua. Bukan buat separuh-separuh. Tu mana ibadah tu buat semua, tinggal semua. Zahir batinnya. Jadi kita belajar renung. Ingat, ini dunia tempat kita beribadah, bercucuk tanam. Nanti di hari kiamat baru dapat hasilnya. Sini memang takkan nampak apa yang kalian korbankan pada dalam rumah tangga tu. Kalian takkan nampak kat sini. Balasannya selepas mati besok. Balasannya selepas mati besok. Jangan kita ingat buat baik pada anak bini, kita akan dapat balasannya hari ini juga ataupun di dunia ni juga. Begitulah juga isteri yang sanggup ikhlas berkorban kepada suami dia kerana Allah. Jangan harap balasan tu dapat tengok atas dunia. Tak ada. Akhirat tu lambat. Nafsu kita ni sifatnya dia tak suka benda lambat. Dia suka kalau boleh hari ni buat, hari ni nak tengok balasan baik dia. Sebab tu nak kena sabar. Sabar tu mana tahan. Yakin apa yang Allah janji tu pasti kita akan dapat. Sebab Allah tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji. Maha suci Allah dari mungkir janji. Allah tak bohong, Allah tak dusta. Baik. Jadi beratlah, besar tanggungjawab. Besar tanggungjawab. Sebab tu sebelum kahwin tu mikir. Jangan fikir seronok jangan fikir seronok. Besok dah ada lelaki, pergi mana-mana, ada teman, ada kawan, pergi shopping sesama, pergi makan sesama, pergi jalan sesama, pergi ride sesama, mancing sesama, piknik sesama. Jangan mikir yang seronok-seronok tu aja. Kena mikir ni hukum Tuhan. Berkahwin tu bukan untuk seronok. Berkahwin tu untuk ibadah. Bernikah tu untuk ibadat. Allah tak suruh melainkan yang Allah suruh tu adalah ibadah. Allah suruh bernikah, mana bernikah tu ibadah. Jadi kita betulkan kita punya fikiran ni. Ingat, aku nak berkahwin, nak menikah ni bukan tujuan utamanya seronok. Ibadat. Nak saling tolong menolong, mendekatkan diri kepada Allah, saling memikul tanggungjawab yang diperintah oleh Allah sebagai bekalan mati kita. Ini kita set up dalam kepala otak kita. Berkahwin sebab apa? Nak seronok. Mana ada seronok atas dunia ni? Kalau seronok pun palsu je, sekejap. Betul tak? Seronok yang sebenar-benar hakikinya dalam syurga besok. Itu seronok yang takkan hilang. Kalau seronok atas dunia ni palsu je. Hari ni seronok 2 hari. Tu kata dunia. Nak kena sabarlah lalui. Dah memang dunia macam tu. Perangai dia dunia tu. Allah tak ciptakan kesenangan yang kekal. Allah tak ciptakan kebahagiaan yang kekal. Allah tak ciptakan kesenangan yang kekal di dunia. Allah tak ciptakan. Jadi jangan kita mimpi nakkan kesenangan, kebahagiaan yang kekal atas dunia. Jangan mimpi. Mustahil. Takkan ada. Takkan ada. Jadi kita kena tahu mana tempat kita duduk ni. Jangan kita ingat kita duduk dalam syurga. Bukan. Ini bukan syurga. Ini dunia. Ini dunia. Ini dunia. Jangan kita ingat kita duduk macam dalam syurga. Akan dapat kesenangan, kebaikan yang berpanjangan yang takkan hilang. Dah. Allah tak jadikan benda tu di sini. Allah jadikan dalam syurga. Kalau suami kita baik, tak lama mana dia baik. Kan dia berubah perangai dia. Yang bini pun macam tu. Ada pun dalam syurga besok orang baik-baik semuanya. Perkataannya indah semuanya, selama-lamanya. Manis muka selamanya. Itu dalam dunia jangan haraplah. Jangan harap. Dia senyum 2 minit je.
Lepas tu dia muncung 48 jam. Dah memang dunia macam tu. Lelaki, ingat lelaki. Jadi tak payah pelik lah dengan bini tu. Dah memang macam tu. Yang bini pun tak payah pelik lah lelaki tu macam tu. Dah memang dunia macam tu. Tak payah nak terperanjat beruk lah. Tak payah nak terperanjat beruk. Kenapa Sebab dunia jawapan dia. Kenapa Sebab dunia. Ni bukan syurga, ni dunia. Benda tak kekal. Semua berubah. Semua binasa. Allah suruh kita cari ilmu banyak-banyak. Sabar untuk melalui yang namanya dunia. Nak tempuh dunia ni tadi. Kena tempuhi dengan ilmu, dengan ketakwaan. Kalau kita tempuhi dunia ni dengan emosi, hawa nafsu, habis rosaklah kita. Jahanamlah kita. Binasalah kita. Tak ada orang yang rumah tangganya tak ada porak-peranda, tak ada masalah. Semua ada. Alim tak alim, ulama tak ulama. Betul tak? Jadi tak payah kita terperanjat beruk lah. Tapi bila kita tak tahu, tak sedar, kita ingat dunia ni syurga, atau yang kita terperanjat tu. Lagi satu, kita kena tahu pasangan kita tu dia manusia. Dia ada hawa nafsu, dalam hatinya ada hasutan syaitan. Sabarnya lemah. Sama macam kita. Sama macam kita lah pasangan kita tu. Kalau diberi taufik, dia boleh buat taat. Kalau tak dapat taufik, dia jatuh dalam maksiat. Sama macam kita. Sebab itulah dia kata saling memahami, saling memaafkan. Sebab dua-dua ni tak sempur. Tapi kalau salah seorang merasa dirinya malaikat, ini akan jadi masalah. Kalau salah seorang ni, sama ada suami ataupun isteri, dia merasakan diri dia malaikat, ini akan jadi masalah. Dia merasakan dia tak berdosa, dia kuat, dia hebat, dia suci, ni akan jadi masalah. Tapi kalau dia sedar, masing-masing sedar, lemah, dhaif, berhajat kepada taufik Allah, tak boleh buat baik kalau Allah tak tolong, insya-Allah akan ada sikap saling memaafkan, saling mendoakan, saling berlapang dada akan ada. Faham tak? Kita nak suruh suami kita jadi malaikat, mana boleh, mustahil, dia manusia. Kalau dia malaikat, dia tak berkahwin dengan kita. Malaikat tak kahwin. Faham? Kalau ada lah isteri yang nak cari suami yang tak ada salah, tak ada kurang, pergi cari malaikat. Malaikat pun tak sudi. Malaikat pun tak sudi. Dua-dua tak sempurna. Bini tak sempurna, laki pun tak sempurna. Walaupun laki dia tu ulama besar sekalipun, tetap namanya manusia. Manusia. Kena set. Sebelum buat kerja tu, fikir dulu, ni kerja apa yang kita nak buat, baru senang kita nak lalui. Ni nak tahu bekerja je, tak ada fikir, nak seronok aje. Gaji 5,000, melompat kerja. Bila dah masuk kerja, tengok perangai bos macam ni, baru tahu. Kelip mata pun dia tak bagi. Aduh, 5,000 tak padan. Kelip mata pun tak boleh, berai-berai mata, merah-merah mata. Sampai macam tu sekali ke? Maknanya sebelum buat sesuatu, fikir dulu. Apa benda yang aku nak buat ni? Benda ni senang ke susah? Tanya orang yang dah kahwin. Tanya. Tanya macam mana dalam rumah tangga ni, macam mana? Tanyalah, tu ilmu. Sebelum kita masuk tu. Sebab kalau dah masuk, tu jadi terperanjat, banyak yang terperanjat tu. Sebab ramai yang menggambarkan yang indah indah. Seronok. Baru tahu. Seronok lah. Seronok. Seronoknya sikit. Tak, seronoknya banyak. Seronoknya sikit, tak seronoknya banyak. Itulah ujian daripada Allah. Allah nak suruh kita jadi orang sabar banyak, supaya pahalanya banyak, dosanya diampun oleh Allah. Sabar tu ibadah lah. Sabar tu ibadah. Sabar tu pahalanya lagi banyak daripada tahajud malam-malam. Pahala sabar tu tinggi, pahala sabar. Sebab tu tak ramai sanggup yang sabar, tak ramai yang nak sabar. Sebab pahalanya besar sabar tu.
Barang mana perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam anak Imran padahal tiada redha. Maknanya suami dia tak redha dengan dia. Suami tak redha. Redha tu apa? Seronok. Suami dia tak seronok dengan perangai dia tu. Faham tak? Suami tu, dia dalam hati suami tu tak seronok dengan perangai dia macam tu. Bini tu. Mana suami tak redha dengan dia tu. Maka Allah tak terima amal ni. Walaupun suami dia orang tak baik. Bukan syarat suami itu suami yang baik tak. Tak syarat suami yang baik. Faham tak? Tak syarat suami itu orang macam mana. Sebab tu tugasan kita sebagai seorang isteri, Allah perintahkan taat pada suami selagi apa yang suami suruh, suami ajak, suami larang tak berlanggar syariat Allah. Wajib kena taat. Suami pakai bengal ke, suami pakai gantai besar tayar lori ke, contohnya itu dosa suami dengan Allah, bukan dosa suami dengan kita. Suami tak solat, itu dosa dia dengan Allah. Suami dia ada kawan dengan perempuan, tu dosa dia dengan Tuhan, dengan Allah. Kita sebagai isteri, Allah suruh taat, kena beradab, berakhlak dengan suami walau siapa pun dia. Sebab itu ibadah kita sebagai seorang isteri. Bukan disuruh buat baik pada suami, berlemah lembut, beradab, berakhlak dengan suami apabila suami itu baik. Bila suami tak baik, tak wajib taat. Bukan macam tu. Tu salah tu mengaji. Kalau macam tu salah tak tahu guru mana. Kita kena beradab, berakhlak, lemah lembut dengan suami kalau suami tu baik. Kalau suami buat perangai, tak wajib taat. Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Tapi banyak yang beramal dengan benda tu. Banyak yang beramal dengan benda tu. Rambut panjang, boleh. Panjang mana rambut dia? Sampai ke lutut ke? Suami rambut panjang. Selagi suami tu orang tak kata dia perempuan. Dia kata perempuan mana semalam aku tengok kau keluar makan dengan perempuan mana? Tu tak boleh tu. Tu dah orang kata perempuan. Tapi kalau walaupun dia rambut panjang, ada misai tebal melentik, orang kata lelaki lagi tak ada masalah. Ada rambut panjang tak apa. Yang tak bolehnya rambut panjang sampai menyerupai perempuan. Orang tak kata dia lelaki, orang kata dia perempuan. Tu. Lah tak boleh, haram. Samalah macam perempuan tu, apa namanya, pengkit, apa nama kejadah tak tahu. Pengkit ke? Tu. Samalah tu, perempuan menyerupai lelaki. Ingatkan lelaki. Kita pun salam dia. Rupa perempuan dah dapat rezeki. Astagfirullahaladzim. Pernah lah dulu kita main motor kan. Kita main motor. Lelaki-lelaki semua rambut toge-toge dogo-dogo semua. Pakai t-shirt semua. Salam-salam bro. Rupa ada bukan bro. Dia lelaki. Orang tak kata perempuan dah. Tak ada tanda-tanda perempuan, tak nampak dah pada diri dia. Tu yang golongan yang Allah laknat dah. Sama ada lelaki yang menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai lelaki. Ni campur banyak juga tu. Jangan. Kemudian Allah SWT faham jadi berat ujian Allah Ta'ala pada kita orang perempuan tu. Bukan ringan, berat. Cakapnya senang, bacanya mudah, nak lalui tu. Sebab dalam hati perut ni ada setan nafsu yang tak suka taat kepada Allah. Tapi itulah yang Nabi kata jalan syurga tu memang pedih. Jalan nak ke syurga tu memang perit, memang susah, memang sukar, memang tak seronok. Itulah jalan syurga. Tapi tak seronok dia tu sekejap. Mana sementara dunia, lepas daripada tu Allah akan merdekakan dia daripada segala kesusahan tu. Bertemulah dia dengan nikmat yang berkekalan, yang tak sudah sampai bila-bila. Lepas tu suami dia tu macam mana besok? Kalau suami dia contohnya besok Allah humbalah dalam neraka suami dia tu, kalau suami dia tak taat dengan Tuhan. Andai kata suami dia tu na'udzubillah min zalik,
Begitu, tak bertaubat. Duduk dalam neraka dulu. Bini masuk dalam syurga dulu. Suami, jangan dah kita suami kita nak gunakan kuasa veto kita. Tak kena tempat. Kita kena bimbing isteri kita no. Kena ajar dia agama, kena nasihat dia. Kita ketua, kita kena jadi contoh. Tauladan, tunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Tu sebenar tugasan suami. Tapi ada orang-orang yang isteri-isteri yang Allah uji dia dengan suami yang macam tu. Dan ada juga suami yang baik Allah uji dengan isteri yang sebaliknya pula. Suami dia orang soleh. Suami dia orang bertakwa, tapi isteri dia pula buat perangai yang bukan-bukan. Sampai ada satu tahap Nabi kata kalau ada isteri yang ciri-ciri dia begini-begini, Rasul suruh ceraikan. Sampai peringkat macam tu. Tapi kalau suami itu nak memilih sabar, nak membimbing, nak mendidik sampai mati, silakan. Dia berharap satu hari besok berubahlah isteri dia tu. Contoh. Redha suami tu, nak dia redha dengan kita tu. Nak ni redha. Jadi suami dia tak boleh nak menyuruh sebarang, nak melarang sebarang bini dia. Kalau suruh benda haram, isteri tak boleh ikut. Kalau ajak buat benda haram, isteri tak boleh ikut. Tu tak wajib taat. Wajib taat selagi benda tu halal. Faham tak? Kalau benda yang salah tak boleh taat. Nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripada segala amalan, dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia perempuan tadi tu bersama-sama dengan segala kafir dan munafik dan lapis yang di bawah daripada segala neraka. Neraka paling bawah kali Allah membuat. Na'udzubillah min zalik. Sekali dengan orang kafir munafik. Kafir munafik ni dia lagi jahat daripada kafir asli. Kafir munafik lagi jahat daripada kafir asli. Sebab apa? Sebab dia jenis kafir yang jenis menyuruk-nyuruk dia. Dia jenis kafir yang menyuruk-nyurukkan yang diri dia tu kafir. Dia tak zahirkan yang dia tu kafir. Kalau kafir asli terang-terang dia lawan, terang-terang dia lawan Islam, terang-terang dia lawan raja Muslim, terang-terang dia lawan dengan hukum syariat, terang-terang dia kacau agama Islam. Itu kafir harbi, kafir asli yang harbi. Ada pula kafir harbi, kafir asli yang zimmi. Kafir asli tapi dia kafir zimmi. Dia tak beriman pada Allah Rasul tapi dia tetap menghormati orang Islam. Dia akan taat kepada raja Islam. Dia tak melawan Islam, dia tak usik pasal Islam. Dia tak kacau pasal Islam. Tapi dia tak beriman dengan Allah Rasul. Itu nama kafir zimmi. Kafir zimmi boleh buat kawan. Kafir zimmi boleh buat kawan sebab dia tak kacau agama kita. Dia hormat agama kita. Dia taat pada pemimpin pemerintah Islam. Kalau raja kata A lah, kalau raja kata BB lah, itu kafir zimmi namanya. Yang satu lagi kafir harbi. Dia lawan sultan. Dia tak suka dengan Islam. Dia kacau Islam. Itu kafir harbi. Kafir yang boleh diperangi. Yang tak boleh buat sahabat, tak boleh buat kawan lah tu. Faham kafir ada dua jenis. Satu lagi tadi kafir munafik. Ini lagi bahaya ni. Yang ni lagi bahaya. Kalau yang kafir harbi jenis perempuan, dia bertudung, dia solat, dia baca Quran, dia pergi haji, pergi umrah, tapi hati perut dia tak suka Islam sepenuhnya. Faham Hati perut dia tak beriman dengan segala yang Allah sampaikan, yang Rasul sampaikan. Dia tak suka. Ada benda dia setuju, ada benda dia tolak. Tapi dia sembunyikan dalam diri dia. Dia tak menzahirkan yang dia tu tak setuju dengan semua yang ada dalam Quran tu. Dia diam. Tapi Allah tahu hati perut dia begitu. Faham tak? Ni nama kafir munafik. Kafir munafik ni amalnya memang Allah tak terima lah, dah kafir. Atas dunia dia selamat lah. Tapi bila dia mati dalam keadaan dia kafir munafik tu, kekal dalam neraka selama-lamanya.
Walaupun mayat dia tu diuruskan macam mayat orang Islam, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam tanah perkuburan orang Islam. Itu hukum dunia. Sebab hukum dunia ni tengok zahir, faham tak? Hukum dunia tengok zahir. Tapi kalau hatinya memang benar-benar tak yakin dan percaya semua yang ada dalam Quran tu, tak terima segala yang dikhabarkan oleh Rasul, ada yang dibenarkan, ada yang dia tak benarkan, inilah namanya kafir munafik. Disimpan dalam hati dia, diam. Time solat dia solat, time puasa dia puasa. Itu nama kafir munafik. Na'udzubillah min zalik. Yang lelaki dia berkopiah, dia bersorok muka, dia berjubah. Macam orang Islam. Sebiji macam orang Islam. Time semayang. Puasa dia puasa. Time zakat dia zakat. Tapi dalam hati perut dia berbelah bagi. Ada ayat-ayat Allah yang diterima, dia percaya, ada ayat-ayat Allah yang dia tak percaya. Hati-hati. Na'udzubillah min zalik. Itu kafir munafik. Tempatnya tu neraka paling bawah kali. Neraka paling bawah kali. Begitulah juga kedudukan isteri yang tidak diredai oleh suami tadi. Sekali dengan kafir tu. Buat kafir munafik. Na'udzubillah min zalik. Berat. Berat. Jalan syurga tu memang berat. Bukan mudah. Mintalah doa. Mengadu dengan Allah, merayu dengan Allah. Ya Allah, beri aku taufik, beri aku kekuatan supaya jadi isteri yang baik. Walau siapa pun suami aku tu. Mudah-mudahan ini jadi bekalan mati aku, ya Allah. Mudah-mudahan kau redha kepada aku, ya Allah. Begitu minta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya dengan muka yang masam. Ulang balik. Macam tak jelas lah tadi. Macam sangkut-sangkut pula. Ulang lagi. Barang mana perempuan, luar dengar ke? Tak ada. Tak ada buka speaker luar. Jangan tidur. Jangan tidur, jangan lari, jangan tidur. Jangan lari, jangan tidur. Dengar ni, ibadah ni. Kata nak jadi isteri solehah, kata nak masuk syurga. Ni ya, kena dengar lah ni. Barang mana perempuan, barang mana, tak pedulilah perempuan tu dia macam mana. Dia bos ke, dia manager ke, dia CEO ke, apa kejadah ke, dia suri rumah tak bekerja ke. Tak peduli. Gajinya 80,000 ke? Dia tanggung suami dia ke? Suami tanggung dia ke? Barang mana perempuan? Mana perempuan? Dah share ke belum? Share kat suami lah sekali. Ajaklah suami belajar sekali. Ajak suami masuk. Yang perempuan dalam ni share. Share kat suami ataupun share kat bakal tu, bakal suami ke bakal bini ke, share. Begitu. Ni yang susah ni, bila hati geram. Itulah. Memanglah susah. Mana ada mudah nak masuk syurga tu. La ilaha illallah. Nabi dah pesan awal-awal. Nabi kata jaga-jaga hati-hati. Nabi dah bagi peringatan. Dipagari oleh benda yang nafsu tak suka syurga tu. Sebelum sampai syurga tu. Nak taat suami. Tak suka ni nafsu ni. Kau boleh kita lah nak jadi suaminya. Kalau boleh biar suami taat dengan kita, bukan kita taat dengan suami, itu baru betul. Tapi dah hukum Tuhan tak macam tu. Sabar, jangan lagi. Jangan lagi. Itu nak masuk syurga kan? Kata nak Allah redha kan? Kata nak Allah ampunkan kita kan? Suami jangan sedap duduk suami. Besok kita kena tanya. Asal bini kau durhaka? Asal suami bini kau macam tu? Kau tak ajar dia agama, mana dia nak tahu? Ambil gitu. Berapa banyak nanti suami yang Allah humbankan dalam neraka? Padahal suami dia jaga semayang, jaga pakaian, tahajud, tapi akhirnya Allah humban dalam neraka. Sebab apa? Isteri dan anak-anak ambil hak daripada suami. Engkau punya pasal lah, amalan aku Allah tak terima. Hari ni aku nak minta hak aku. Jaga suami. Jangan sedap. Jangan sedap duduk. Suami. Bab ni saya datang tak lagi. Mantap. Suami lagi. La ilaha illallah. Asal nak suami lagi dulu ni? Patut bini yang lagi.
Macam ni suami lagi ni. Tak apalah, doa-doakan je lah jadi barang mana perempuan yang menilik, memandang ia perempuan, tak kisahlah dia perempuan tadi, dia ustazah ke, dia puan guru ke, tak kisah perempuan mana-mana, dia ustazah popular dalam TV ke, ustazah popular dalam TikTok ke, tak peduli. Dia bini tok guru ke, dia bini ustaz ke, tak peduli, dia perempuan. Yang menilik kepada muka suaminya dengan muka yang masyam, muka masyam, tak apa-apa, tertiba masyam macam. Nak kata hari datang bulan, bukan. Jadual datang bulan ni kita tahu. Ini belum ABC lagi ni. Kenapa muka macam ni? Aku dah lah balik penat kerja-kerja. Tadi balik pejabat tadi kena marah, kena maki, kena suruh, kena paksa dengan bos. Stres. Ingatkan balik ni kerang bini senyap-senyum, hilang masalah tempat kerja tadi. Ni rupa lagi dahsyat daripada pejabat lagi. Ni betara guru ni. Betara guru ni bukan bos ni, lagi dahsyat daripada bos ni. Kalau macam ni biarlah aku kerja tak balik-balik sebab tempat kerja tu dia punya ujian lagi berat juga, tapi nak banding dengan kat rumah ni lagi berat kat rumah ni. Jadi biarlah aku duduk tempat kerja tak balik-balik. Jaga perempuan. Memang payah. Bukan senang, payah. Iya ramai dah tu. Tu. Iya susah. Mana ada kata mudah. Sebab tu sikit yang lulus. Sebab tu sedikit yang lulus. Sebab susah. Kalau senang, ramai yang lulus. Susah. Bukan senang. Dia nak taat pada Allah, senang. Tak apalah, kita manusia ni dah memanglah turun naik iman kita. Sebab tu isteri solehah bukan isteri yang tak buat dosa. Isteri solehah, isteri yang selalu minta maaf dengan suami. Faham tak? Kalau muka masam pun itu dah adat, dah memang. Mustahil tak ada bini yang mukanya masam dengan laki dia. Mustahil. Tapi cuma perbezaan suami isteri yang baik dengan suami isteri yang tak baik. Isteri yang baik tadi, dia cepat-cepat sedar kesalahan dia dan merendahkan diri minta maaf pada suami. Ini tak pernah humor minta maaf dengan suami dia. Dia kira burn macam tu je. Pun kalau ada raya pun olok-olok sebab nak dapat duit raya. Kalau tak minta ampun maaf lah. Janganlah minta maaf tiap hari. Minta maaf sampai bosan lelaki kita tu. Aku dah maafkan kau lah. Yang sebelumnya, sekarang yang akan datang pun maafkan siap-siap dah. Kau tahu pegangan kau macam mana? Ini minta maaf pun tidak. Suami dia tu tunggu-tunggu. Buat salah. Tak pasal-pasal masak muka, tak pasal-pasal naik tinggi suara. Jalan hentak-hentak kaki, hempah pintu, terbalik peti sejuk. Minta maaf pun tidak. Minta duit dia pula. Ingat minta maaf. Ingat awak. Kata suami kata, minta maaf tadi. 200. Macam-macam. Jadi suami berat juga ujian suami tu. Jangan main-main. Ingat senang iya, jadi isteri yang suka minta maaf. Suami dekat rumah, suami luar rumah, luar negara, guna wasabi tu. Awak sebelum tidur ni minta halal lah semua, maafkanlah saya ni banyak buat perangai, maafkanlah saya. InsyaAllah luluh hati suami tu. Iya, ni wakil suami se-Malaysia, sedunia ni. Memanglah dia geram. Geram je. Sabar je. Tapi dia kata, awak, saya minta maaf, saya ni banyak perangai. Saya ni selalu sakitkan hati awak, tak pasal-pasal. Luluh hati suami tadi. Tak tahulah. Dia kata lelaki ego. Siapa ego kerah lagi?
Itu suara lelaki ni ego. Memang. Bincang tengok ego siapa. Dalam Quran Allah banyak tegur siapa. Dalam Quran Allah banyak tegur siapa. Sampai ada surah An-Nisa, tak ada surah Ar-Rijal. Tapi dia dah pesen mana nak ngaku salah. Dah ada pesen tak nak ngaku salah. Pun susah juga sabar je lelaki. Mana lelaki? Apa? Dia nak maafkan bukan tunggu ustaz. Dah orang ada agama, orang takut kepada Allah, tak kisahlah dia bukan title ustaz pun. Bukan syarat. Ada je orang ada ilmu tapi hati busuk. Faham tak? Dia tak syarat ustaz, ustazah dah. Title tu tak menjamin dengan apa-apa pun. Tu title tu orang panggil. Di sisi Allah, tak kena. Cuma dah orang panggil. Tepek kopiah orang panggil ustaz. Begitu. Jangan dia bukan duduk title tu. Siapa orang panggil ustaz, mana ni syurga dah besok. Dah. Berapa banyak orang alim Allah laknat ni. Berapa banyak orang alim Allah laknat dia. Allah tak suka dia, Allah tak redha dia. Makna orang ni tak kisah siapa dia dalam hatinya ada ketakwaan. Tak peduli orang panggil ustaz ke, panggil tok guru ke, orang tak panggil apa ke, tapi dalam hati dia tu ketakwaan, takut gerun kepada Allah yang menarik diri itu jadi orang baik. Mulialah di sisi Allah. Dalam nama panggil ustaz, panggil tok guru, tapi dalam hati tak ada ketakwaan, dia tak ada kemuliaan pun. Allah bagi tahu dah, semulia-mulia hamba tu di kalangan hamba tu adalah yang paling takut kepada Allah. Tu. Jadi bukan sandarannya ustaz tak ustaz dah. Kalau dia lelaki, dia nak tempat yang tinggi sisi Allah, dia kena jadilah suami yang pemaaf. Nak buat benda baik ni bukan nanti jadi ustaz. Bukan nanti mengaji agama tinggi-tinggi no, boleh karang kitab dah. Belajar, tahu dah halal haram, tahu dah suami yang macam mana yang Allah redha, suami mana yang Allah tak redha, suami yang baik macam mana, suami yang Allah suka macam mana. Suami yang buat baik pada ahli keluarga dia. Antara buat baik suami pada keluarga, dia suka memaafkan anak bini dia. Tak kisahlah dia ustaz tak ustaz. Tapi dia suka memaafkan anak bini dia. Tu sifat-sifat suami yang baik di sisi Allah. Walaupun dia bukan orang kaya. Jadi pemaaf. Saling memaafkan. Suami pun ada salah, kita maafkan. Bini pun ada salah, suami maafkan. Besok hari kiamat tutup kes. Faham? Tutup kes. Tak ada dakwa-dakwi, kosong-kosong. Tapi kalau ada tak puas hati lagi, bawa sampai ke mati, besok bercara di hari kiamat. Bila bercara, suami pun kena ada, bini pun kena ada. Lambatlah masuk syurga tu. Kita ni nak masuk syurga tanpa dihisap. Faham tak? Tak nak kena tahan lama-lama kat mahsyar tu. Bukan tempat sedap, tempat azab. Dah kita saling nak berdendam, nanti hari kiamat kita bercara. Bukan main berani lagi. Dah tak ada, sini tak ada, nanti di hari kiamat. Kau ingat hari kiamat tu hari apa? Hari Merdeka, 31 Ogos. Matahari atas kepala tu, telanjang bogen. Macam-macam rupa dia nafsi. Bukan hari padang mahsyar tu macam padang pahlawan ke apa, bukan. Duduk dalam ketakutan, semua tak berani nak angkat kepala. Berapa tindih manusia tu, berapa lapisan manusia tu kat padang mahsyar. Dia pijak dia. Bayangkan daripada umat Nabi Allah Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad SAW, berapa banyak? Kecuali orang-orang yang mulia sisi Allah, Allah akan asingkan dia. Tu kita nak tu. Kalau nak jadi orang yang Allah selamatkan, sini nak kena usaha dah. Daripada sini dah jadi orang baik, orang yang hatinya bersih. Besok Allah asingkan. Allah tak letak dia sekali dalam kelompok yang macam tu. Faham tak? Tapi kita tak nak, kita degil, kita kerah kepala nak ikutkan nafsu. Besok duduklah sekali dengan yang rupa anjing, rupa babi tu, semua tu. Na'udzubillah. Yang berenang dalam peluh dia sendiri tu. Na'udzubillah. Dahsyat kiamat tu. Tak rugi. Jadi pemaaf ni tak rugi. Rasul sangat suka pada orang yang pemaaf ni.
Walaupun orang tu sengaja buat salah dia maafkan. Allah hebat. Orang ni dikenal oleh Rasulullah SAW. Rasul kenal dia tu. Penghulu segala Nabi dan Rasul kenal dia dan suka kepada dia. Agak-agak macam mana? Dapat syafaat tak besok? Jadi segala pengorbanan tu tadi kita kata bukan di sini balasan dia, di sana besok. Kita nak senang kat sana. Sini tak ada senang. Kita nak senang kat sana. Nak Allah mudahkan segala urusan kita kat sana. Sejak mula roh nak dikeluarkan, saat sakaratul maut tu pun kita dah nak Allah mudahkan kita dah. Dalam kubur pun kita nak Allah mudahkan kita dah. Dan seterusnya perjalanan. Kemudian jadi masam muka bini. Jadi bini dia boleh masam muka dengan suami dia bila waktu ABC. Waktu di period ABC tak apa, dimaafkan. Sebab dia memang ganggu emosi. Kita tahu lah. Walaupun kita tak ada ABC. Tu. Dia emosi. Waktu kalau polis trafik perempuan. Lesen. Cepat sikit. Dia ABC tu. Jangan main. Barang mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya dengan muka masam, dah sepatutnya apa? Manis muka. Kalau geram pun maniskan muka. Geram aja hai. Dah balik dah. Dah balik. Dah dengar bunyi kereta, dah balik. Dah balik. Jaga. Tengok cermin. Berlatih. Macam mana ni? Tu. Kerana ibadah ni. Tadi lepas sembahyang duha. Ni suami dah balik. Berlatih ni ibadah pula. Tadi ibadah sembahyang. Ni ibadah senyum pula. Macam ni okey tak? Macam ni. Macam tu. Untuk suami kita, ibadah kita tu. Daripada kita senyum-senyum kat media tu untuk orang ramai tu dosa. Faham? Lu ambil gambar kat media sosial tunjuk benda tu dosa. Bukan tak boleh boleh, tapi kat suami, bukan kat orang ramai. Ni kat orang ramai bukan? Laki dia tidur pun bengih muka. La ilaha illallah. Tidur pun muka marah. La ilaha. Macam mana dia buat tu? Perlahan lelaki keluar. Buat bantal tidur kalau takut rimau. Macam-macam, sabarlah. Sabar. Ini tak ada kena-mengena dengan yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Ini contoh saja. Ini tak ada kena-mengena dengan yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Ini sekadar contoh saja. Sampai takut suami tengok mata isteri terkeluar, tidur mata terbeliak. La ilaha illallah. Ada nyawa lagi tidak tu, je tengok cek takut mata terbeliak ke. Bahaya tu. Heart attack ke serangan jantung mana kita tahu. Nescaya disuratkan Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang mana tadi tu. Suaminya dengan muka masam, nescaya disuratkan oleh Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan. Na'udzubillah. Ada berapa banyak bintang kat langit tu? Berjuta-juta kan? Berjuta-juta bintang tu. Allah menuliskan sebanyak bintang-bintang itulah kejahatan. Setiap kali dia masam muka dengan laki dia. Berat ujian. Sebab tu ada sahabat tak jadi kahwin. Tak jadi dia kahwin. Sebelum dia kahwin, dia jumpa Rasul. Dia tanya, macam mana tanggungjawab jadi isteri ni, nak kena taat dengan suami macam mana? Bila Rasul dah ceritakan, dia kata, aku tak terima lamaran. Aku tak berani. Aku tak berani. Aku tak berani. Tak jadi dia terima lamaran tu. Sebelum dia terima lamaran tu, dia pergi tanya Rasul dulu. Macam mana hukum nak jadi bini ni? Sampai macam tu sekali nak kena taat.
Andai kata suami tu tubuhnya kotor dengan nanah, dengan darah lah, suami isteri tu tadi bersihkan nanah dengan darah tu pada tubuh badan suami dia tadi, bukan guna kain buruk, bukan, guna lidah dia, pun belum lagi tertunai hak dia sebagai seorang isteri pada suami. Sampai macam tu sekali, berat ni. Bukan lap dengan kain buruk, dah bersihkan dengan lidah dia, pun belum lagi tertunai hak dia kepada suami. Berat tak berat ujian? Bukan senang. Jadi mudah nak masuk neraka, mudah nak masuk syurga. Kena gaya, mudah masuk syurga. Salah gaya, mudah nak masuk terjun dalam neraka tu, yang namanya bini tu. Dia tak ada buat amal banyak-banyak. Dia semayang zuhur, dia jaga semayang fardu, dia jaga aurat, dia jaga maruah dia dah. Yang lain tu dia khidmat dengan suami dia, buat baik ikhlas kepada suami, syurgalah tempat dia. Tak ada nak solat tahajud 30 rakaat, baca Quran 2-3 juzuk sehari, tak ada, tak payah. Cukup dia menghiburkan, melayani suami dia, mentaati suami dia, di samping dia menjaga maruah diri dia dan menunaikan kewajipannya terhadap Allah. Syurgalah tempat dia. Tu pula mudahnya. Tapi kalau salah cara, neraka pula tempat dia. Jadi sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan, maka jika mati ia bini tadi tu dahulu, makna sebelum daripada redha suaminya, makna dia mati kebetulan dalam keadaan suami dia tak redha dengan dia tu, dia mati, nescaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Walaupun dia isteri yang banyak solat, walaupun dia isteri yang jaga aurat dia, menjaga maruah dia. Besar lesen suami. Besar lesen suami. Siapa yang bagi ni? Allah. Ni kita belajar bukan nak kata sesiapa. Ni kita cerita sepasal hukum. Untuk kita renung diri kita. Renung diri kita. Jangan ikut orang-orang ramai. Orang ramai tak belajar agama. Orang perempuan jangan ikut orang-orang yang tak belajar agama. Sebab tu dia punya fatwa dia lain. Sebab tu fatwa dia, kalau suami kita baik baru kita hormat dia. Kalau suami buat perangai, jangan. Kau maki je dia, kata dia. Tu geng-geng tu lah tu. Geng-geng Allah nak umbar dalam neraka tu. Jangan ikut lah tu. Jangan ikut yang tu. Dan lagi cerita daripada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, bahawa sesungguhnya sabda Nabi SAW, apabila lari seorang perempuan nak minta redha suami tadi, minta maaf lah. Minta maaf, awak maafkan saya, awak tolonglah maafkan saya. Awak tolonglah maafkan saya, saya banyak buat dosa, saya banyak buat silap, memang sengaja, kata saya memang sengaja buat awak sakit hati, maafkan saya. Tu minta maaf. Lepas tu baiklah, saya maafkan. Besok dia buat lagi, tu minta maaf balik. Tak apalah. Allah Ta'ala tu memaafkan hambanya. Setiap kali hambanya bertaubat, Allah maafkan dia. Betul tak? Padahal Allah tu sekali pun sepatutnya sekali pun tak boleh buat dosa dengan Tuhan. Sekali pun tak boleh. Tapi kita dosa dengan Allah bukan sekali, berulang-ulang, tetap Allah ampunkan kita. Ini kan pula kita sesama manusia yang saling-saling ada salah silap. Sebab tu sentiasa memaafkan. Tiru akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama pesan, berakhlaklah seperti akhlak Allah. Yang mana Allah tu suka memaafkan hamba dia, padahal dia Tuhan. Jadi kita cuba tiru begitu, supaya Allah redha kita. Bukan nak jadi Tuhan, faham tak? Nak tiru kebaikan Allah tu. Kebaikan Allah, rahmat Allah, ihsan Allah pada hamba dia tu. Kita nak tiru. Allah apa? Pemurah. Kita nak jadi orang yang pemurah. Allah tu pemaaf, pengampun. Kita nak jadi orang yang pemaaf, pengampun. Mudah-mudahan kita diredai Allah. Kemudian apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, lari rumah pula dah. Jadi perbuatan lari rumah ni dari dulu lagi
Ingat baru semalam. Duk lari rumah ni. Lari. Nescaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang hingga kembali ia kepada suami. Selagi dia tak balik rumah tu, selagi tu ibadah yang dia buat tu tak ada pahala, tak ada kebajikan. Dia lari rumah mak dia sebulan. Padahal tak ada apa sebab yang mengharuskan dia lari pun. Kecuali dia lari tu nak menyelamatkan diri dia daripada suami yang menzolimi dia, tu lain. Sepak terkajang ke? Kena cekik petang leher ke? Contohnya. Tu ada jalan. Ni tak. Tak ada sebab yang diharuskan. Tak ada darurah pun. Tak ada dia terancam pun nyawa dia, keselamatan dia. Lari. Sebab suami dia tak beli susu. Terlupa beli susu. Lari rumah. Lepasan dari beli susu ni tak beli. Lari rumah. Sebulan. Kebetulan pula lepas tu Ramadan pula dah. Puasa dia lah kat rumah mak dia tu. Puasa, tarawih, qiyamul lail, tadarrus, sembahyang fardu, semua tak ada pahala. Semua tak ada pahala. Semua tak ada pahala kebajikan selagi dia keluar rumah tu, lari daripada suami dia tu. Dan ditaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya. Nampak tak? Dan berkata ia kepada suaminya, perbuatlah olehmu dengan barang yang engkau kehendak, serta dengan manih muka. Dan jikalau tiada diperbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya, maka iaitu zalim. Dan zalim itu haram dan dikutuki Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Dia kena ngadap balik suami dia, minta maaf. Minta maaf, salam suami. Minta maaf, minta halal dengan manih muka dia. Baru ni ada lalu TikTok ni, dia kata, apa ni? Kau nak suruh apa, kita orang ni nak muliakan suami macam raja. Tu perempuan jahat lah tu. Tu perempuan jahat lah tu, duk ajar benda jahat. Lepas tu bawah tu komen, geng-geng dia tu, geng-geng. Betul, betul tu, aku setuju. Aku setuju. Tu geng-geng jahat lah tu. Allah suruh muliakan suami. Dia pula kata, kenapa nak muliakan suami macam raja? Suami itu lagi besar daripada raja lagi. Raja kalau panggil pergi istana tak boleh pergi kalau suami tak bagi. Tapi kalau suami panggil balik, wajib dia Mana bini? Oi. Raya baru minta maaf, umur pendek tak sempat raya nanti kan. Jangan tunggu raya. Nanti jadi hantu raya nanti kan. Jangan tunggu raya lah. Umur kan, makna kita ni ada penyakit panjang angan-angan ni, berasa hidup lama. Sebab tu jangan berasa hidup lama, mati ni bila-bila je. Jangan tunggu raya nanti baru minta maaf, jangan. Minta maaf cepat. Takut mati dalam dosa tu. Kan tu tadi tu. Takut kita dah buat masalah, tak nak minta maaf, waktu tak nak minta maaf, waktu suami sakit hati tu, datang ajal kita. Tu neraka tempat ni. Susah susah susah, tapi tidak mustahil kalau kita sungguh-sungguh berusaha. Ingatkan kelebihan-kelebihan apa yang kita dapat kalau jadi macam tu. Allah redha, Allah ampunkan kita. Kita pun banyak dosa dengan Tuhan. Tapi bila kita taat dengan suami kerana Allah, Allah ampunkan kita. Allah redha kita. Ingatkan kelebihan-kelebihan yang Allah nak bagi tu untuk nak kuatkan diri kita ni. Faham tak? Supaya kita boleh hadapi benda ni. Sabar tu. Yakin dengan pemberian Allah, yakin dengan jaminan Allah. Untuk orang macam kita ni yang lemah iman ni, kena pandang upah-upah yang Allah nak bagi supaya boleh mendorong kita untuk taat kepada Allah. Tu masuk dalam kata ikhlas juga. Faham tak? Aku nak taat dengan suami, biarlah. Awak nak kata aku isteri bodoh pun biarlah. Awak nak kata apa, asalkan Allah redha aku, suami redha aku, besok senang aku di hari kiamat. Aku yakin dengan apa yang Allah janjikan. Biar. Kadang-kadang sebab isteri yang macam ni, yang taat pada suami ni, kawan dia akan kata apa, kau ni bodoh lah. Kan? Kawan-kawan dia akan kata, kau ni bodoh lah. Aku tengok kau ni bodoh lah. Sampai macam tu sekali kau taat dengan suami kau. Kalau aku lawan dia. Tapi kau ni pelik. Tu banyak jadi macam tu. Biar. Dia nak kata apa, biarlah. Dia tak nak kemenangan, dia tak nak Allah redha dia. Kita jangan ikut benda-benda tak elok, jangan.
Banyak yang tak elok daripada elok. Banyak yang tak faham daripada yang faham. Banyak yang tak mengaji daripada yang mengaji. Sebab tu tak pelik. Katalah kita ada 50 orang kawan perempuan. Yang mengajinya berapa orang ni? Yang mengaji benda-benda ni, yang tahu pasal hukum hakam ni, dalam 50 orang tu berapa orang yang tahu? Boleh kata majoriti tak tahu. Jadi yang majoriti ni lah yang bagi fatwa-fatwa tadi tu. Kita ni nak buat baik dengan suami berpada-pada juga. Kalau jadi buat perangai tu tak payahlah kau nak hormat sangat. Tu banyaknya macam tu. Sebab dia tak tahu hukum. Biar orang nak kata apa, kita buat kerana Allah. Memang daripada dulu kan, orang yang nak ikut agama ni orang akan kata bodoh, orang kata jumud. Zaman Rasul lagi, betul tak? Rasul sallallahu alaihi wasallam tu apa yang orang tak kata dia? Apa yang orang tak fitnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang kata dia bodoh, orang kata dia gila, orang kata dia sesat, orang kata dia ahli sihir, orang kata apa? Jadi maknanya orang yang nak ikut jalan Allah, nak ikut jalan Rasul, nak ikut jalan agama, nak ikut jalan taat, memang benda tu akan sampai kepada kita. Bersiap sedia je lah. Faham tak? Orang akan kata kita orang bodoh, orang akan kata kita ketinggalan zaman, orang kata kita jumud. Dah memang itu dah. Sunnah dia. Orang yang nak ikut jalan Allah ni, itulah perjalanan yang akan dia lalui. Jadi tak payah pelik, sabar je lah. Sabar je lah. Kalau isteri yang macam tadi tu, orang kata bodoh. Kau ni tengok, kesian aku tengok. Bukan main baik dengan suami kau. Suami kau pun bukan orang baik-baik pun suami kau. Tapi aku tengok kau layan dia bagus saja. Kata dia. Tak apalah, biarlah. Syurga kita lah yang usaha. Syurga kita yang usahakan. Sinilah tempat nak usaha tu. Biar orang nak kata apa, biar. Perkataan orang, cacian orang, makian orang, tanggapan jahat orang pada kita takkan melenyapkan redha Allah pada kita tu. Bukan kata bila orang redha baru Allah redha. Bila kawan tak redha, Allah tak redha. Dah. Selagi kita buat benda yang Allah perintahkan, pasti Allah redha kita. Biarlah orang salah sangka, orang salah anggap dengan kita, biarlah. Doakan yang baik-baik sudah. Dia kalau diberi taufik, dia takkan kata begitu. Betul tak? Dia kalau diberi taufik, diberi petunjuk, diberi hidayah, dia takkan jadi macam tu. Dia akan sokong apa yang kita buat. Tapi dia tak mendapat taufik daripada Allah, maka kita doakanlah dia, maafkanlah. Maafkan, doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan satu hari Allah bukakan hatinya, tunjukkan kebenaran. Macam tu. Macam tu. Kena macam tu. Usaha macam tu. Dan lagi cerita. Dan lagi cerita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya telah berkata, ya Sayyidina Ali adalah aku duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala, menceritakan akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita Bani Israel, iaitu cerita umat Nabi yang dulu-dulu. Kemudian bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya, apa bagimu? Yakni dengan perkataan yang membawa kepada marah dan sakit hati. Kalau sekarang kita kata apa hal? Apa hal? Dia cakap dengan lelaki dia, apa hal? Apa hal? Dengan lelaki je. Ada apa? Nak apa? Jaga jaga. Sebab mulut badan bina. Tu kata sebab mulut badan binasa tu. Mu nak gapo? Mu nak gapo? Mu nak gapo? Jaga gangster tiada daripada apa bagimu, yakni dengan perkataan yang membawa kepada marah dan sakit hati, melainkan melaknat akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah laknat dia bini dia yang cakap macam tu dengan suami dia. Dan segala malaikat pun melaknat juga, dan putus oleh segala amalnya perempuan itu. Na'udzubillah. Mudah sangat maknanya, mudah sangat nak binasa amal isteri itu. Sebab tu kalau suami itu tak memaafkan bini dia, naiklah.
Naya sangat kalau suami tak redha, suami tak maafkan dia dengan hati yang terbuka, beratlah kita besok. Berat sangat kalau suami itu tak redha. Lepas tu bertuah kalau dapat suami yang pemaaf tu sangat-sangat bertuah lah. Tapi jangan naik tocang pula. Jangan mentang-mentang kita tahu suami kita jenis macam tu, kita naik tocang pula. Jangan. Itu suami. Allah tak tahu lagi. Faham tak? Allah tahu bini dia ni bila laki dia jenis pemaaf macam ni, dia lagi buat contoh. Makna dengan suami dia settle, tapi dengan Tuhan belum tentu. Faham tak? Dengan Tuhan belum tentu lagi. Memanglah suami kita ni kesian, kalau aku tak maafkan, bala engkau nanti. Kalau aku tak maafkan, nanti Allah laknat engkau nanti. Kalau aku tak maafkan, tak redha, Allah tak terima amal engkau nanti. Jadi aku tak nak kau susah macam tu, aku tak nak nanya kau macam tu, aku maafkan. Dia lagi buat, dia ulang lagi. Dengan suami boleh jadi lepas, dengan Allah belum tentu. Wallahu a'lam. Jadilah. Jadi suami nombor satu kena didik bini kita dengan agama. Kadang-kadang bini kita jadi dahaka sebab dia tak tahu hukum. Kita tak pernah ajar dia, dia mana tahu sempadan. Dia bertindaklah ikut hawa nafsu dia, ikut akal dia. Kita yang tak didik dia, kita yang tak ajar dia agama, kita yang tak suruh dia belajar agama. Bahkan kita pula yang tegah dia belajar agama. Lagi bala tu. Jadi jangan, suami jangan sedap duduk. Silat-silat kita besok kena heret dalam neraka sebab kita tak jalankan tanggungjawab seperti yang diperintah oleh Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik jadi suami yang baik seperti yang Allah perintahkan. Allah bagi taufik kepada kita jadi isteri seperti yang Allah perintahkan, dengan rahmat Allah, dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sabar dalam nak menempuhi segala halangan, cabaran, dugaan dalam kehidupan ni. Sementara nak mati ni, macam-macam benda nak kena lalu. Mau tak mau kena lalu juga, mau tak mau kena tempuhi juga. Sebab itu ketentuan Allah atas diri kita masing-masing. Semua Allah atur dah. Yang ni ujian dia bagian, yang tu ujiannya bagian. Masing-masing ada dah. Allah peruntukkan dah ujian masing-masing. Maka kita nak kena usaha mantapkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Usaha bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, hiaskan hati kita dengan sifat terpuji. Mudah-mudahan dengan ilmu dan kebersihan hati tadi kita boleh lalui benda ni semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakir ahlana wa qarabat lana fi dinina ma li tudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama doa ya. Sama-sama doa. Sama-sama doa. Masuk grup. Abang kakak nak masuk grup belajar ni. Tekan profil admin ni, masuk grup percuma saja, nanti dapat jadual. Rakaman pun dapat, jadual pun dapat. Percuma saja. Mailah belajar. Mari belajar. Jangan malu, jangan segan. Lagi masa 5 minit. Siapa nak masuk grup, tekan profil. Sama-sama, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita insya-Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin.